Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kembali di dalam podcast Sekali Ketuk di mana kita akan cuba mengupas apa juga perkembangan sama ada politik maupun semasa di Sabah. Saya Khairi Fitri, moderator anda, dan menemani saya pada hari ini yang berbahagia Datuk Noraini Idris yang merupakan Ketua Wanita UMNO Sabah. Assalamualaikum dan selamat datang Datuk Noraini ke ruangan podcast Sekali Ketuk hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Fitri kerana sudi menjemput saya dalam episod ke-11. Dan terima kasih kembali kami dari podcast Sekali Ketuk mengelalukan kedatangan Datuk Noraini ke ruangan kita pada hari ini untuk kita membicarakan isu kita pada hari ini. Dan sebelum itu sedikit pengenalan untuk para penonton di mana yang berbahagia Datuk Noraini Idris merupakan mantan ahli Dewan Negara ataupun senator mewakili Dewan Undangan Negeri Sabah Undangan Negeri Sabah selama sepenggal, iaitu dari tahun 2021 sehingga tahun 2024. Beliau juga merupakan mantan setiausaha politik kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Khan, dan tetamu di hadapan saya ini juga merupakan peguam bela dan peguam cara yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di mana beliau memulakan kerjaya di bidang perundangan apabila diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak pada tahun 1994 sehinggalah kini. Baiklah, kita sudah masuk di episod yang ke-11 dan kali ini kita akan membawakan kepada anda topik mengenai suara wanita, aspirasi dan harapan menuju PRN 17 Sabah. Baik Datuk, mewakili wanita yang hampir separuh dari populasi, iaitu sebanyak 48.2% daripada jumlah penduduk. Namun suara mereka masih kurang diwakili dalam badan perundangan, eksekutif maupun tenaga kerja. Dari segi penglibatan wanita di dalam arena politik pada pilihan raya yang lepas, hanya 13.4% ahli parlimen terdiri daripada wanita. Manakala peratusan wanita sebagai ahli Dewan Undangan Negeri malah lebih rendah lagi, iaitu sebanyak 13%. Selain itu, jumlah wanita yang memegang jawatan menteri di peringkat persekutuan hanya 17.9%, sementara peratusan wanita dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco semakin rendah, iaitu 13%. Hanya Negeri Sembilan yang mempunyai peratusan ahli Exco wanita yang tertinggi dalam Malaysia, iaitu sebanyak 27%. Sementara itu, dari segi penglibatan wanita dalam tenaga kerja pula, baru-baru ini kerajaan menerusi kerangka ekonomi madani menyasarkan peningkatan penyertaan wanita dalam tenaga kerja kepada 60%. Perkara itu digariskan dalam dokumen rancangan Malaysia ke-13 RMK 13. Sebelum ini, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad pernah menyatakan di mana pada tahun 2024 kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh ialah 56.5% berbanding 53.7% pada tahun 2014. Baik Datuk, mengapa perwakilan wanita dalam bidang politik dan kerajaan sangat penting, terutama dalam pembentukan dasar-dasar kerajaan yang lebih komprehensif dan inovatif? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, dan di sini saya ingin mengambil peluang mengucapkan terima kasih kepada podcast Sekali Ketuk kerana telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam episod kali ini, sharing session dengan topik harapan dan aspirasi wanita menuju pilihan raya negeri ke-17. Beralih kepada soalan Fitri tadi tentang penglibatan ataupun perwakilan wanita dalam politik, sangat penting dalam pembentukan dasar-dasar kerajaan. Sudah tentu penglibatan ataupun perwakilan wanita dalam politik amat penting kerana ia menyentuh mengenai keseimbangan kuasa, kesamarataan dan keadilan gender dan keberkesanan dasar negara untuk membina sebuah negara yang dilihat sebagai progresif
dan inklusif dan memberikan layanan adil kepada kedua-dua gender, sama ada lelaki ataupun wanita. Wanita membentuk hampir 50% populasi di negara kita, ya. Betul. Begitu juga dari segi jumlah pengundi, wanita hampir 49% ya di seluruh negara. Jadi tanpa perwakilan yang mencukupi, yang mewakili wanita, suara, keperluan dan juga pandangan wanita itu akan menjadi kurang didengar, kurang diberi penekanan dan kurang diambil kira dalam menentukan dasar-dasar negara. Ya, jadi kehadiran wanita dalam politik juga adalah untuk memastikan isu-isu seperti perlindungan keluarga, keselamatan sosial, pendidikan anak-anak, ya, kesihatan, kesejahteraan dalam hubungan masyarakat, ya, isu-isu melibatkan kemanusiaan, ya, dalam kehidupan masyarakat, ya, dapat diberi penekanan yang lebih utama. Ya. Saya kira wanita lebih arif dalam bab-bab hal dalam dari sudut kemanusiaan. Ya, betul. Wanita lebih orang bilang lebih menyentuh. Berbanding kaum lelaki. Ini sorry to say, ya. Ya, sebab wanita itu dilihat sebagai keibuan. Betul. Ya, jadi sudah tentu aspek-aspek ini lebih berat kepada kaum wanita. Ya, dan di samping itu negara kita juga ada polisi, ya, penglibatan 30% wanita sebagai pembuat dasar, sama ada di peringkat sektor awam ataupun sektor swasta. Dan ini adalah selaras dengan SDG ataupun Sustainable Development Goal nombor 5 yang diadaptasikan oleh United Nation, ya. Dan ini jugalah yang menjadi dasar negara kita, ya. 30% penglibatan wanita sebagai pembuat dasar di peringkat sektor awam maupun sektor swasta. Jadi sudah tentu kita mengharapkan bahawa polisi ini dapat dipenuhi, ya, kerana ini akan menunjukkan bahawa negara kita sebagai sebuah negara yang progresif dan inklusif dan menyokong agenda pemerkasaan wanita, ya. Dan ini juga dasar ini juga menjadi dasar wanita. Dasar wanita negara. Dan selain dari itu, kajian juga menunjukkan bahawa wanita ini dari segi natijahnya, ya, cenderung menekankan isu ketelusan, kebertanggungjawabban dan integriti, ya, dalam tugasan mereka. Daripada nilai sikap inilah, ya, yang dikendaki dalam tadbir urus, ya, pentadbiran, dan ia juga boleh mengurangkan politik wang dan juga salah guna kuasa. Okey, baik. Dari pandangan Datuk, adakah penglibatan wanita baik dari segi politik maupun tenaga kerja di Malaysia sudah memadai atau masih berlaku diskriminasi? Bagi saya, pandangan saya memang belum memadai. Kenapa? Walaupun wanita memenuhi ataupun membentuk hampir separuh daripada jumlah pengundi, 49%, ya. Tetapi di keseluruhan Malaysia, ya. Tetapi wakil rakyat, ya, wanita sama ada di peringkat parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri masih agak rendah, ya. Dan dari segi jumlah puratanya hanyalah sekitar 15% hingga 20%. Kalau saya boleh bercakap mengenai, tidak payah jauh lah kita pergi ke Dewan Undangan Negeri Sabah sendiri, ya. Daripada 73 DUN yang kita ada, kita cuma ada 7 orang wakil rakyat wanita, ya. Kalau saya boleh sebutkan satu persatu, Datuk Christina Liu di Api-Api,
Datuk Flavia Eng di Tulit, Datuk Julita Majungki di Metunggung, Datuk Jenny Lasimbang di Kapayan, Datuk Nur Azlina Arif di Kunak, Datuk Rina Jenal di Kukusan, dan satu adun lantikan iaitu Datuk Amisa Yasin. 7 orang. Manakala di peringkat Parlimen Dewan Rakyat kita cuma ada 2. Itu Datuk Aminah Acing Beaufort dan YB Munirah Kota Belud, dan satu lantikan senator Datuk Annabel daripada Sandakan. 3 orang. Angka ini sangat ketara tu. Memang kecil. Kalau kita tengok 7 daripada 73 dun, berapa tu? Baru 10%. Betul. Tak sampai 10%. Tidak sampai tu. Ya, tidak sampai pun 10%. Ya. Dan dari segi penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan, masih agak rendah. Kalau kita lihat labor force participation rate menganggarkan purata wanita bekerja setakat 50%. Ini adalah faktor-faktor penyebabnya adalah seperti berikut. Wanita yang berkerjaya, pertamanya dia terpaksa mengimbangi masa bekerja dengan keluarga, terutama wanita yang ada anak kecil. Ya. Yang keduanya masa anjal bekerja, fleksibiliti dalam bekerja. Ya. Sebab tidak semua majikan menawarkan tempoh bekerja anjal kepada wanita. Ya. Maksudnya bukan semua boleh menawarkan wanita bekerja daripada rumah ataupun work from home. Ya. Wanita itu kena berada di pejabat ataupun berada di lapangan daripada jam 9 hingga pukul 5, ya kan. Jadi itulah satu juga penyebabnya yang wanita lebih memilih berada di rumah. Yang ketiganya kekurangan sokongan dari segi pusat jagaan kanak-kanak. Sebab wanita yang berkerjaya dan pada masa yang sama mempunyai anak yang kecil, ya, sudah tentu mereka memerlukan tempat ini ya untuk supaya anak mereka dapat ditinggalkan untuk dijaga. Terutama lagi lah kalau wanita itu menghadapi masalah dengan ketiadaan pembantu rumah, orang gaji untuk menjaga anak mereka di rumah, ya. Jadi itulah penyebabnya lah. Jadi mungkin antara galakan ataupun dorongan kepada wanita ini supaya masuk ke arena pekerjaan ni, mungkin kita boleh cadangkan supaya pertamanya sekali ialah waktu kerja anjal, fleksibiliti, ya. Kita supaya majikan ini menawarkan ya tempoh masa bekerja anjal kepada wanita supaya mereka boleh bekerja daripada rumah, ya. Yang penting kerja itu dapat disiapkan, ya kan, walau di mana pun mereka berada, ya, sama ada mereka berada di pejabat ataupun di rumah. Yang keduanya ialah kita menyentuh isu pasal yang pusat jagaan kanak-kanak. Ya, kalau boleh di mana tempat pekerjaan itu majikan menyediakan ruang pusat jagaan kanak-kanak, ya, kepada wanita itu supaya dia boleh tinggalkan anak dia, kan, sementara dia boleh menjalankan pekerjaannya. Dan yang ketiganya insentif cukai ataupun potongan cukai kepada majikan yang memberi peluang kerja kepada wanita yang mungkin berhenti sementara, mungkin pasal kerana dia melahirkan anak, ya. Jadi ini sebagai satu insentif jugalah, ya, kepada majikan untuk membuka ruang kembali kepada wanita itu kembali ke pekerjaan, ya. Dan yang keempatnya dari segi cuti. Dan alhamdulillah kita punya ordinan buruh, ya, Sabah, kita sudah pun mengadaptasikan provisi dalam akta kerja di mana telah memberikan wanita yang berkahwin yang melahirkan anak
tempoh cuti bersalin daripada 30 hari kepada 90 hari. 3 bulan. Jadi kira mereka mempunyai masa yang cukup lah untuk jaga anak di rumah. Dan juga cuti paternity, cuti kepada bapa. Kepada bapa, di mana bapa boleh dapatkan cuti selama 7 hari untuk menjaga keluarganya lah, terutama isteri dia yang selepas melahirkan anak. Bila kita bercakap mengenai isu buli, di mana ia telah menjadi satu fenomena yang agak merisaukan sejak akhir-akhir ini. Terdapat banyak kes buli di Malaysia yang dilaporkan di media massa dan elektronik, serta apa yang lebih membimbangkan ialah perlakuan membuli di negara ini berlaku dalam kalangan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Malah yang lebih menyedihkan sehingga mengakibatkan kematian. Selain itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq turut memaklumkan di mana sebanyak 7,681 kes buli yang dilaporkan berlaku di sekolah sepanjang tahun 2024 dan ianya satu peningkatan yang amat membimbangkan berbanding 6,528 kes yang dilaporkan pada tahun 2023. Dan angka ini hanya laporan dari sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, tidak termasuk laporan dari institusi sekolah swasta dan juga sekolah tahfiz. Dan saya percaya angka sebenar kes buli ini jauh lebih tinggi daripada yang didedahkan, kerana terdapat kes-kes yang mungkin tidak dilaporkan kerana mungkin bimbang dengan keselamatan diri dan juga malu. Jadi pada pandangan Datuk, apakah langkah pencegahan buli yang paling berkesan yang perlu dilaksanakan pihak kerajaan? Dan dari peringkat wanita UMNO Sabah pula, mungkin Datuk ada inisiatif untuk dalam meningkatkan kesedaran masyarakat dalam menangani isu ini. Serta apakah saranan Datuk kepada masyarakat dalam kita mencegah kejadian buli baik di peringkat sekolah maupun di tempat kerja? Bagi pandangan saya, kes buli ini perlu ditangani dengan segera dan lebih serius, ya. Sebab kalau kita tidak tanganinya dengan segera, ia akan menjadi seolah-olah satu masalah biasa, ya, ataupun dipanggil dinormalisasikan, ya. Jadi saya juga bersetuju mungkin banyak lagi kes-kes buli yang berlaku di peringkat sekolah dan juga pusat latihan, tetapi tidak dilaporkan kerana ingin menjaga imej dan reputasi sekolah ataupun pusat latihan tersebut. Ya, jadi sebagai seorang ibu dan seorang wanita, sudah tentu saya mengharapkan agar isu buli ini dapat ditangani dengan lebih serius dan tidak dianggap sebagai masalah disiplin semata-mata, terutama di kalangan pelajar. Ya. Dan ada cadangan supaya ditubuhkan satu jawatan kuasa anti buli, sama ada di peringkat negeri ataupun peringkat daerah, ya, di mana keanggotaan jawatan kuasa anti buli ini adalah terdiri daripada pemimpin masyarakat, juga para ibu bapa, para guru, ya, juga pihak polis, supaya kita bersama-sama membenteras jenayah buli ini, ya. Dan jawatan kuasa ini juga diberi kuasa untuk mencadangkan apa bentuk tindakan yang boleh diambil terhadap pembuli ini sekiranya aduan buli itu didapati sahih ataupun sah, ya. Dan begitu juga di peringkat perundangan, ya. Semasa kes adik Zara ini viral, ya, di media sosial, saya selaku Ketua Wanita UMNO Sabah ada mengeluarkan kenyataan ataupun statement di mana saya mencadangkan supaya akta anti buli digubal di peringkat parlimen, ya. Sebab hukuman ataupun kesalahan buli ini pada masa kini dia terkandung dalam akta Kanun Kesiksaan 2025, ya. Di bawah Seksyen 507B sehingga Seksyen 507
7G. Okey. Dengan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Ya. Tetapi istilah buli ini tidak mempunyai definisi ataupun tafsiran khusus Okey. dalam Akta Kanun Keseksaan 2025. Dia ditafsir melalui seksyen yang lain seperti gangguan, penderaan, penghinaan dan penyalahgunaan maklumat identiti termasuk dalam talian. Jadi selain daripada cadangan Akta Anti Buli ini juga kita juga mencadangkan dalam akta ini memperuntukkan penubuhan tribunal. Tribunal untuk memberikan kuasa kepada tribunal ini untuk membicarakan kes buli ini di kalangan pelajar dan kanak-kanak lah kan. Di mana selain daripada hukuman jenayah dikenakan terhadap pembuli ini jika disabitkan kesalahan, mereka juga boleh diperintahkan untuk membayar ganti rugi ataupun compensation dalam bentuk monetary dalam jumlah yang sesuai, yang dianggap sesuai oleh pihak tribunal. Dan selain daripada itu, selain daripada bayaran ganti rugi, ada juga cadangan supaya tribunal ini juga boleh memerintahkan pembuli yang disabitkan kesalahan ini untuk membayar denda contohnya, ataupun kena hadiri kursus kaunseling ataupun buat kerja-kerja amal. Contohnya disuruh membersihkan tandas awam ataupun potong rumput. Begitulah, itu antara cadangan. Ya. Dari segi aspek keselamatan juga kita berharap ya agar kawasan sekolah dan kawasan asrama, terutamanya lah sekolah berasrama penuh, pusat latihan dilengkapkan dengan CCTV. Ya, sebab ini adalah satu aspek keselamatan yang perlu ada pada sekarang ini, supaya dengan adanya pemasangan CCTV ini kita dapat memantau dan mencegah aktiviti buli daripada berlaku di kawasan-kawasan ini ya, sebab ini jugalah akan dapat mengembalikan keyakinan pihak ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka terutamanya ke sekolah berasrama. Sebab kalau kita lihat ya, disebabkan kes yang adik Zara ini, sekarang keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka bersekolah di asrama penuh macam kurang. Betul. Sebab takut nanti anak mereka nanti akan mungkin menjadi salah seorang mangsa buli di peringkat sekolah ni lah ya. Jadi sesungguhnya untuk menangani isu buli ini memerlukan penglibatan dan kerjasama semua pihak, sama ada di peringkat ibu bapa ya, peringkat pemimpin masyarakat, pelajar dan juga guru-guru ya. Kita kena tanamkan kepada mereka, kena buat kempen kesedaran untuk memastikan mereka sedar bahawa buli ini adalah satu jenayah yang perlu diperangi dan dijauhi. Ya, betul. Ya, itu cadangan daripada kami lah. Saya kira itu satu cadangan yang amat baik, Datuk. Sebab ianya membuka mata kepada semua pihak, baik di kalangan pembuli itu sendiri, supaya mereka agak ada perasaan takut untuk membuli, supaya mereka ada fikiran untuk berfikir dua kali sebelum mereka melakukan kerja-kerja membuli itu. Dan saya juga amat bersetuju dengan slogan yang dibawakan oleh Datuk Ashraf Wajdi Dusuki, di mana you touch you go. Di mana saya kira kalau boleh slogan itu boleh digunakan untuk seluruh sekolah. Bagaimana pendapat Datuk? Ya, saya setuju bahawa you touch you go. Sebab kalau kita lihat seperti kita tengoklah statistik, jumlah kes-kes buli ini semakin
semakin meningkat, ya. Itu belum mengambil kira kes-kes yang tidak dilaporkan. Jadi itulah cara pendekatan kita, ya. Kita kerajaan, semua pihak yang saya sebutkan tadi kena serius dalam menangani jenayah buli ini, dan kita kena tanamkan kepada mereka bahawa isu buli ini bukan masalah disiplin semata-mata, masalah disiplin pelajar, tapi ia juga melibatkan isu jenayah yang perlu diperangi dan dijauhi. Saya kira ini adalah masanya untuk masyarakat membuka mata dan sedar akan masalah buli ini perlu diatasi dari peringkat awal lagi. Kalau gitu, dan bagi pihak saya sebagai bapa, ibu bapa, mungkin inilah orang bilang untuk masanya kita menyedarkan diri kita sebagai ibu bapa untuk memantau anak-anak kita supaya orang bilang tidak terjebak dalam gejala-gejala seperti yang kita bincangkan seperti ini tadi. Agak tabu untuk saya menyebutnya sebenarnya sebenarnya ni Datuk. Ya, dan saya harapkan isu buli ini akan semakin menurun di masa-masa akan datang. Okey Datuk. Selain daripada isu buli, kita teruskan ke soalan kita yang seterusnya. Di mana keputusan Barisan Nasional BN Sabah untuk tidak bekerjasama dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS membuktikan UMNO Pusat menghormati autonomi politik UMNO Sabah, di mana keputusan berkenaan merupakan pengiktirafan di mana suara, maruah dan hak rakyat Sabah mesti ditentukan oleh UMNO Sabah sendiri, dan ianya bakal membuka lembaran baharu dalam perjuangan parti untuk benar-benar membela rakyat di Sabah. Pada pandangan Datuk, adakah ianya satu langkah yang bijak di mana BN dan GRS tidak akan bekerjasama, malah berkemungkinan akan bertembung satu sama lain? Rasanya rata-rata ataupun majoriti ahli UMNO menyokong keputusan ini untuk tidak bekerjasama dengan parti GRS dalam menghadapi pilihan raya negeri ke-17. Dan saya juga merasakan bahawa di kalangan ahli-ahli parti GRS sendiri pun juga bersetuju. Mereka tidak mahu parti mereka bekerjasama dengan UMNO. Kalau kita lihat komen-komen mereka dalam media sosial, semuanya berpandangan begitu. Ya, betul. Ya. Dan bagi saya keputusan ini adalah keputusan yang kita kena terima, ya, sebab ia juga akan membuka peluang ataupun dapat membuktikan bahawa UMNO ini mempunyai kekuatan sendiri. Ya, kita tahu bahawa UMNO memang akan bekerjasama dengan PH, ya. Tapi bila kita sudah mengambil keputusan untuk tidak bekerjasama dengan parti GRS, inilah ruang dan peluang kepada UMNO menunjukkan bahawa UMNO boleh berdiri dengan di atas landasan sendiri, ya, sebab UMNO dan Barisan Nasional ini mempunyai track record pemerintahan yang cemerlang. Kita pernah menjadi kerajaan di Sabah, walaupun kini kita sebagai pembangkang, ya, tapi kita mempunyai track pemerintahan di Sabah selama lebih daripada 25 tahun, ya. Dan kalau kita lihat Universiti Malaysia Sabah, UTC, projek ataupun lebuh raya Pen Borneo, Sabah Development Corridor, SOGT, Sabah Oil and Gas Terminal di Kemanis, adalah semua dilahirkan, ditubuhkan semasa Barisan Nasional menjadi kerajaan di negeri Sabah. Itu pencapaian cemerlang Barisan Nasional, ya. Mengenai sokongan pengundi itu sudah tentulah, ya, kedua-dua parti mempunyai support base masing-masing, ya. Dan UMNO ataupun Barisan Nasional ini, kita adalah parti yang berstruktur, di mana kita bermula daripada cawangan. Kita selepas cawangan kita di peringkat PDM, peringkat bahagian, peringkat negeri. Jadi ini adalah advantage kepada Barisan Nasional, ya. Dan bila Fitri
mengatakan tadi tentang pertembungan calon semasa pilihan raya, saya rasa benda itu adalah perkara biasa. Di mana-mana pilihan raya, sama ada pilihan raya negeri ataupun pilihan raya parlimen, pertembungan calon di antara parti-parti itu memang is bound to happen lah. Okay. Ya, cumanya mana parti yang dapat menampilkan calon yang berkaliber, calon yang winnable, yang boleh diterima oleh pengundi. Ya, begitu juga macam mana parti yang dapat menawarkan tawaran-tawaran ataupun manifesto yang lebih baik. Dan saya rasa Barisan Nasional sudah cukup bersedia, bukan saja dari segi menamakan calon-calon mereka yang bakal bertanding, tapi juga dari segi tawaran-tawaran dan manifesto yang bakal dilancarkan untuk pilihan raya negeri kelak, ya. Dan satu lagi perkara yang menarik perhatian juga pada pilihan raya negeri kali ini, kebanyakan parti-parti besar gabungan pernah menjadi pembangkang, pernah menjadi kerajaan. Betul. Ya. Kalau kita bercakap mengenai Barisan Nasional, bercakap mengenai PH, bercakap mengenai warisan, PN, Perikatan Nasional pun semuanya pernah menjadi kerajaan, pernah menjadi pembangkang sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri. Jadi itu adalah satu perkara yang menarik untuk kita lihatlah, ya. Dan begitu juga kita tengok senario sekarang, semakin hampir pilihan raya, banyak parti-parti baru muncul. Betul. Baru-baru ni kita nampak ada parti baru, parti GAS, parti Gemilang Anak Sabah dilancarkan. Sebelum ini parti Impian Sabah, PIS, dilancarkan. Jadi itulah, sudah tentu kita akan melihat ramai calon lah yang akan ditampilkan untuk pilihan raya kali ini, ya, daripada parti-parti yang akan bertanding pada PRN ke-17 ini. Okey, Tok. Ya. Saya kira rakyat Sabah ketika ini sudah cukup matang untuk memilih siapa bakal pemimpin masa depan mereka untuk menerajui pentadbiran kerajaan negeri Sabah, kerana rata-rata rakyat Sabah menuntut perubahan pentadbiran negeri. Berikutan kegagalan GRS yang hanya banyak menabur janji kosong ni, Datuk. Ini sebagai contoh, ya, Tok. Sebagai contoh masalah jalan raya dan bekalan air yang masih berlaku. Masalah infrastruktur. Begitu juga dengan peluang pekerjaan, ramai belia kita yang terpaksa berhijrah ke negeri lain untuk mencari pekerjaan, dan ada juga yang cari kerja sampai ke luar negara. Malah, Tok, GRS kini turut berdepan dengan pelbagai isu termasuk skandal tanah, konsesi hutan, jet mewah serta lesen haram. Sama juga semasa pemerintahan Parti Warisan ketika mentadbir kerajaan negeri, di mana isu kronisma dan nepotisme yang sangat ketara sehingga menggusarkan rakyat Sabah. Jadi saya kira rakyat Sabah sudah cukup matang, sudah merasai ketiga-tiga pentadbiran, dan seandainya Barisan Nasional Sabah diberi mandat sekali lagi untuk mentadbir kerajaan negeri, mungkin ada perubahan-perubahan yang akan ditawarkan kepada penduduk rakyat Sabah untuk PRN kali ini. Ya, bagi saya memang bila kita masuk ke gelanggang pilihan raya, sudah tentu kita akan bersiap sedia, ya, dari segi bukan saja calon-calon berwibawa yang akan kita tampilkan, tapi juga dari segi tawaran-tawaran, apa perancangan yang kita ingin lakukan kepada rakyat Sabah khususnya, ya. Kita tahu bahawa masalah tiga serangkai infrastruktur dari segi jalan rayanya, ya, dari segi bekalan airnya, dari segi elektriknya, dan juga kepada ni jalur lebar internet, ya, menjadi masalah utama di Sabah, ya. Jadi sudah tentu Barisan Nasional committed, ya, untuk melaksanakan langkah-langkah penyelesaian kepada masalah infrastruktur, dan begitu juga kepada pada belia kita, anak muda. Kita tahu bahawa anak muda sangat dambakan peluang pekerjaan, ya. Seperti apa yang Fitri cakap tadi, ramai anak muda tidak dapat mencari
pekerjaan di sini terpaksa berhijrah luar daripada Sabah, sama ada pergi Semenanjung ataupun ke luar negara. Betul. Ya. Jadi sudah tentu Barisan Nasional committed ya untuk mencari penyelesaian kepada perkara ini supaya Sabah menjadi satu hub ekonomi ya, di mana dari segi kestabilan politik juga kestabilan ekonomi supaya pelabur asing datang masuk ke sini membuat pelaburan supaya peluang pekerjaan itu terbuka luas kepada para belia kita lah khususnya. Tok, dari ramai penganalisis politik meramalkan BNPH atau PHBN akan mengetuai kerajaan negeri selepas PRN yang ke-17 ini. Boleh Datuk beri pandangan? Kalau itulah ramalannya, alhamdulillah ya. Semua penyokong Barisan Nasional akan menyambut baik dan menyambutnya dengan rasa bersyukur ya, kalau itulah yang diberikan diramalkan untuk kita. Tapi bagi saya dalam mana-mana perjuangan kita jangan overconfident ya. Kerana dalam politik is sangat dynamic, very very dynamic, dan anything can happen ya. Cabaran di luar sana agak besar ya. Lebih-lebih lagi Barisan Nasional ini kita ni bukannya kerajaan ya di Sabah ya, dan begitu juga dengan sentimen parti tempatan, parti lokal kan yang tapi dimainkan. Saya kira kalau dikira parti lokal, parti tempatan, parti Barisan Nasional bagi saya kita tidak boleh lagi diiktiraf sebagai parti nasional. Kerana dengan kuasa otonomi yang baru saja diiktiraf ini, itu saja sudah membuktikan yang kita ni parti lokal tu. Dan track record kita mentadbir di Kerajaan Negeri Sabah lebih daripada 29 tahun ya tu. Itu sudah cukup bukti yang di mana Barisan Nasional Sabah cukup menjaga hak-hak rakyat Sabah ini. Bagi pendapat Datuk? Memang itu kita punya pandangan ya, tapi pandangan di luar sana yang terutama yang bukan menyokong UMNO ataupun bukan penyokong Barisan Nasional, mereka sentiasa menganggap kita ini sebagai parti yang datangnya daripada luar Sabah ya. Tapi bagi saya tidak jadi masalah untuk kita menganggap parti kita ini parti nasional ya, sebab bila kita menjadi satu parti nasional yang berakar umbi daripada Sabah ya, saya rasa kita melengkapi dua-dua aspek ya. Kita dari segi parti nasionalnya kita menjadi penghubung ya, jambatan penghubung kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan dari segi aspeknya kita berakar umbi daripada Sabah ya, kerana pemimpin kita, adakah pemimpin kita yang datangnya daripada Semenanjung? Tidak ada. Daripada ketua perhubungan kita, ketua UMNO Sabah, Datuk Bong, orang Sandakan, orang Kinabatangan. Timbalannya Datuk Rahman pun datangnya daripada Tuaran. Daripada kepimpinan kita semua, ketua-ketua UMNO bahagian, ketua-ketua sayap wanita, pemuda, puteri, semuanya lokal Sabahan. Kita juga begini kan, tidak ada pun orang Semenanjung yang duduk jadi ketua memimpin parti kita di Sabah ya. Dan dari segi dalam perjuangan ya, yang saya katakan tadi bahwa dinamika politik Sabah ini sangat besar ya. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya ya. Jadi tapi yang penting kesiapsiagaan itu adalah perlu ya, dan kita kena bekerja sebagai satu pasukan yang mantap ya. Sebab kita tahu bahawa ialah selain daripada sentimen yang dimainkan itu juga, kita pun faham bahawa kita bukannya kerajaan ya. Parti kerajaan sudah tentu mereka mempunyai advantage ataupun kelebihan dari segi mereka ada akses kepada fasiliti, sumber ataupun kemudahan ya kerajaan ya. Itulah, jadi bila saya
turun ke akar umbi, bertemu dengan jentera wanita, saya sentiasa tekankan kepada jentera wanita agar sentiasa bekerja kuat, bersungguh-sungguh. We work as a team. Elakkan perpecahan, ya. Kita kena bekerja bersungguh-sungguh sehinggalah ke garisan penamat, ya. Sebab keberangkalian yang berlaku itu sentiasa akan terjadi, ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita kena sentiasa bekerja kuat, ya. Kena united, ya, bekerja sebagai satu pasukan, ya, elakkan perpecahan, elakkan tikam menikam, ya. Dan kalau sudah diputuskan itulah calon kita untuk pilihan raya, kita kena akur, ya, kita kena bergotong royong memastikan bahawa siapapun calon yang diletakkan, ya, untuk mewakili lambang Barisan Nasional itu, kita kena bersatu padu untuk memenangkan calon kita, ya. Dan kita juga kena bekerja smart, ya, bekerja secara orang bilang dengan ada strateginya, ya. Kita kena santuni pengundi sebab pengundi ini pun satu jugalah, ya, cabaran kita, di mana kalau kita lihat dari segi statistik pengundi, ya, pengundi muda ni ada setengah kawasan penambahan jumlah pengundi muda ni hampir 60%. Jadi cabaran ini kita tidak hadapi semasa PRN yang lepas, PRN ke-16, ya. Sebab time itu pengundi muda belum lagi jadi automatic pengundi, ya, tapi sekarang ini mereka punya undi sudah diambil kira, ya. Jadi itulah bagaimana kita menyantuni mereka, ya, bagaimana kita dapat menarik terutama pengundi muda ini untuk menyokong Barisan Nasional. Dan sudah tentu tawaran-tawaran kita dalam manifesto perlu banyak yang kita tawarkan kepada golongan muda, seperti apa yang telah kita perkatakan tadi, peluang pekerjaan, ya, peluang pendidikan, ya, dan banyak lagi aspek-aspek yang boleh menyentuh hati anak-anak muda untuk menyokong Barisan Nasional. Baik Datuk, sebagai penutup kita untuk ruangan podcast kali ini, mungkin ada harapan, aspirasi Datuk sebagai mewakili wanita untuk menuju PRN yang ke-17 di Sabah pada kali ini. Sebagai mewakili wanita dan juga para penyokong Barisan Nasional, sudah tentu kita mengharapkan Barisan Nasional akan menang, ya, dalam pilihan raya negeri ke-17 ini dan diberikan peluang untuk menjadi kerajaan semula di negeri Sabah, ya, demi untuk meneruskan agenda pembangunan berdasarkan track record pemerintahan Barisan Nasional sebelum ini, ya. Harapan dan aspirasi ini hanya dapat direalisasikan dengan kerja keras, ya, kerja berpasukan, elakkan perpecahan, ya, kerjasama di antara semua ahli-ahli kita di peringkat akar umbi dan juga pihak jentera kita, ya, demi memastikan Barisan Nasional menang dan menjadi kerajaan semula di PRN ke-17 kelak. Itu harapan kami. Terima kasih Datuk. Apapun sampai di sini dahulu perbincangan kita di dalam podcast Sekali Ketok. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Noraini Idris kerana sudi meluangkan masa di dalam podcast Sekali Ketok. Dan jangan lupa untuk follow, like and share di setiap laman sosial anda. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam damai.